Alright gang, Assalamualaikum semua, sihat ke tidak? Selamat datang ke channel Void Kalian Cyber Egg. Hari ni saya akan buka unboxing tau. Saya nak satu benda bagi tahu korang lah. Beyblade Gen tahun 2000-an lah. Nama dia Bakuto Shoot Beyblade lah. Dia gen plastik lah kan. Kau tengok lah, launcher dia macam lain sikit kan. Ada naga, Ripcon kan. Yang ni dia pakai Ripcon Metal Fight. Saya pinjam kat punya launcher Audex kan. Okay, sebelum saya nak bahaskan ni, sila subscribe, like, komen dan notification buka. Okay, saya akan bahas satu Beyblade ni. Yang ni Beyblade combo besi Dragon. Dia ada besi matahari ni kan. Dia ada api penuh belerang punya lighter lah kan. Kau tahu lah api lighter di keluar spark kan. Kita nak akan berlawan dia belaga sikit sebab dia keluar spark punya naga lah Beyblade ni. Yang ni pun sama juga Dringer V sebab saya buat combo punya combo matahari lah kan. Ini besi biasa, kalau nak dipakai boleh je. Saya tunjuk agak-agak sikit boleh buka lah kan. Okay. Jadi biasa boleh je. Nampak kat sini saya ada Beyblade Wobok Dringer F, Dringer S. Memang sebab dia fake ni daripada kedai Dunggit Ninso lah. Saya beli dulu kan. Beyblade fake macam ni dulu waktu kecil-kecil saya ada dulu waktu tu. Tapi saya ingat lah Beyblade ni kan gen pertama saya beli. Kasi saya pernah tengok anime lah kan. Dia macam best lah. Beyblade dia macam nama Trison, Max, Ray, Kai. Tu saya ingat. Kenny pun saya ingat. Sebab satu ni pun saya tak tahu lah ada Beyblade macam ni. Kita test punya Beyblade punya test pin. Okay, jom. 3, 2, 1, go shoot. Pusing ada agak jagi vanish atau tu. So kita betul bobak. 3, 2, 1, go shoot. Oh. Weh, dia lantern tu. Oi, kejap saya test. Kejap. Pakai launcher je, sabar. Okay, teruskan. 3, 2, 1, go shoot. 3, 2, 1, go shoot. Okay. Itu macam ringan saja kan. Sebab dia murah dah RM2 saja. Yang ni Beyblade saya beli daripada Shopee punya brand Audi. Yang ni dekat dalam berapa? Sebab saya beli pun dah Shopee juga. Tapi kat Indonesia kan. Saya beli sebab saya buat kenangan waktu 25 tahun Beyblade kan. Tak kau tahu lah Beyblade besi kan. Okay, jom kita test punya Beyblade besi ini. Okay, jom kita test. 3, 2, 1, go shoot. Nak keluar spark boleh je. Sekejap saya tunjuk. Saya nak pakai Dragon je. Sabar Sekejap. Dia macam ni. Sekejap saya ambil Beyblade punya lagi. Beyblade nado je. Sabar. Ni nado Mr. Dewa. Saya nak gunakan untuk test besi keluar spark. Okay, 3, 2, 1, nado. 3, 2, 1, go. Oh, okay. Dia gana sikit. Sekejap saya tunjuk. Tak jagi ni, dia memang tak menjagi. Macam ni kan, dia tak menjagi. Okay, kita pasal. Oh, sekejap. Sebab gen Beyblade ni kan, dia dekat tahun 2001. Sebab dia dekat 25 tahun Beyblade lah kan. Dia punya gen Beyblade tahun kan. Daripada sampai gen Bakuto Metal Fight Burst X. Sekarang ni X lah kan. Dipegangkan sebagai Beyblade X. Sebab trend pun sekarang ni kan viral. Okay, 3, 2, 1, shoot. Dia akan belaga enggak? Oi, dia belaga. Dapat ni kot satu mata Dragon S. Sekejap. Test lagi sebab dia tak kuat naga dulu. Okay. Dia nak teruskan lagi kita akan test dulu. Okay. 3, 2, 1, go shoot. Nado ni. Tak apa. Tak apa, ngeri juga. Wah, kau besi lah. Okay, nice. Oi, kau api. Lawan Beyblade Nado versus Beyblade Gen tahun 2000-an. Bakuto Shoot. Kan.
Go Dragoon. Dragon attack. Tradition kan kalau bahasa Inggeris atau bahasa Jepun kan. Itu first penulis kalau cerita diorang kan. Kata komik lah kan. Bagai-bagai cerita diorang kan. Okay, teruskan lagi. 3, 2, 1, go shoot. Teruskan lagi. Go shoot. Adakah dia keluar api lagi? Oh, Capricorn. Oh, wow. Woi. Ush. Dia selagi kot. Ni lagi sabar. Selagi boleh je. Okey. Sekejap. Saya nak pula satu punya launcher. Okay, 3, 2, 1, go shoot. Ni Beyblade mesti DIY guys. Kalau saya panggil Nado je sebab Infinity Nado kan asal Cina kan. Audit buat kan. Tapi Cina apa kan. Okay macam tu je. Okay kita test biasa pula je. Okay. Test Dragon S versus Wobok. Wobok panggil dia Wobok lah. Okay test lagi. 3, 2, 1, shoot. Jam. Okay Anas. Kita jaga orang. Okay itu saja guys video ni. Sampai di situ saja. Kita tutup tirai ni. Okay bye bye. Jangan lupa subscribe, like, komen dan notification buka. Okay bye bye semua. Assalamualaikum. Bye bye.